Total dia pakai dia tak susah apa. Yang paling penting sekali kau kena ingat 3:1. Okey, apa itu 3:1? Okey, macam ni lah. Okey, yang botol besar ni kau kena pakai 3 penutup. Okey, kau kena isi penuh-penuh lah. Lepas tu kau tuang dekat satu bekas. Lepas tu yang botol kecil ni kau kena pakai satu penutup. Itulah dia 3:1 dia punya syarat yang kau wajib guna untuk korang epoxy kau punya rod ataupun barang-barang lain lah. Nak epoxy cincin ke, nak epoxy keychain ataupun meja, macam-macam lagi yang kau boleh epoxy. Jadi untuk epoxy ni memang harga dia tak tahu nak cakap lah. Ini terlalu jackpot. Okey, harga sedang tu saja tapi dapat sekilo. Jadi nak pakai memang banyak rod boleh pakai lah. Silap 20 batang, 30 batang pun masih lepas. Jadi lepas je kau campurkan 2 botol tu tadi, kau gaul-gaulkan siap-siap. Lepas tu korang select lah pada handle macam aku ni pakai pada handle lah. Kalau kau nak pakai pada benda lain pun boleh. Jadi nanti keputusan dia akan aku tunjuk. Ini pakai memang lawa lepas ni. Lepas tu handle tu dah tak terlalu buruk. Lepas tu tak mudah pecah. Nak pegang pun lebih selesa. Rod pun lebih nampak cantik. Jadi kepada yang berminat, okay, sementara masih ada, dah tak banyak dah stok dia ni. Limited gila lah. Sebab apa? Hampir 80,000 yang dah pakai epoxy ni. Okay, stok dia pun terhad. Habis ni tak ada stok lagi. Jadi boleh dapatkan.